Saya dah keluarkan duit hampir 47,000. Wonder. Dia. Saya dah kahwin selama 8 tahun. Sepanjang perkahwinan, saya banyak bekerja bantu kewangan. Tapi kalau nak buat loan, nama saya tak lulus. Dia isteri. Okay. Lepas tu, semua loan rumah, kereta, suami kata boleh guna nama suami. Tapi syarat deposit dengan bulanan mostly dibayar oleh si isteri. Apakah? Okay. Ni ansuran rumah. Guna nama je lah. Bagi nama je lah. Saya dah keluarkan duit hampir 47,000 daripada simpanan saya sendiri sebab arwah ayah saya ni banyak harta. So hasil daripada harta pusaka dia, saya dapatlah buat simpanan sedikit. So si husband tahu yang wife ni ada Duit lah. Ada duit lah. So kena nak buat loan boleh, tapi kena guna duit si wife. Lepas tu sekarang kami dalam proses penceraian. Suami kata rumah tu milik dia sepenuhnya sebab nama atas geran kan nama dia. Memang lah. Dan saya tak tahu nak buat apa dalam keadaan sekarang. Saya tengah buntu. Boleh Poliana bagi saya cadangan untuk nak start? Ya Allah, cadangan pertama lantik peguam syari'i. Okay. Cadangan kedua, kena tuntut harta sepencarian lah. Dia sebenarnya tak apa pun kalau nama lelaki tu akan segeran. It's just that takut lelaki ni dia jual diam-diam sebab nama tegeran tu dia seorang je. Tahu-tahu rumah dah jual. So what you should do next is you kena letakkan caveat cepat-cepat lah. Weh, kalau husband dia punya nama seorang je kat atas title tu, suka hati husband dia nak jual macam mana dia. Husband dia tak nak beritahu sebab dia nak cerai kan. Betul. Macam boy, maknanya as though macam on the documentation side, suami dia lah yang memiliki rumah tu sepenuhnya. So wife dia kena tunjuk lah counter lah pasal bayaran bulanan yang dikreditkan ke account bank facility tu ke. Dia masukkan ke akaun yang menunjukkan dia bayar rumah tu punya installment ke, JMB ke, Reno ke. Ni semua membantulah untuk mendapatkan, boleh nampak portion isteri tu banyak mana. Saya nak ingatkan kepada audience, kita share ni untuk pengalaman bersama. Bukanlah maksud kita nak takutkan orang daripada berkahwin. Betul. Ke. Ada je lelaki-lelaki baik. Tapi dia macam belian yang Dan tak semestinya lelaki je yang jahat. Ada juga perempuan yang jahat. So umpama dia nak cari jodoh yang baik ni, you gotta dig deep. You gotta be smart. You kena buat background checking. Lelaki tu dia besarkan Kita bukan feminist yang kita tak support mana-mana jantina. Poliana is happily married, okay? Dah ada 2 orang anak dah. Punya ada sebab dan Poliana pemarah orang. Untuk menjadikan dia sebegini, banyak sebab dia. Betul. Okay, so that's all for today, folks. Selamat menyambut iftar sebentar lagi. Salam Ramadan everyone. Okay, bye everyone. Sekian Bye. dari kami, Poliana the Lawyer dan juga Zeti daripada 30 Kisah Benar.